Hey guys, hi. Guys, yang baru masuk, sorry tunggu-tunggu konten kita orang. Sepatutnya kan saya cakap semalam pukul 2, tapi sebab hari ni kita orang masuk lewat pukul 12. So konten ni share post kejap lagi 3.30. So korang stay tune untuk konten share ni. Konten ni memang share ni tak pernah tengok video share macam ni. Ya. Ni tak suruh pun, ni tak ada bully apa-apa pun. Dia memang macam tu. Anu? Baju beli mana? Baju ini beli ini Aiman bagi. Baju share lah. Tak ada cakap baju ini. Baju ini. Cakap baju ini. Satu ni. Okey lah baju share. Tak sabar nak tengok. Ya guys, korang kena tunggu okey 3.30. Sekejap lagi share post. Lagi berapa minit ni? Berapa minit lagi tu? Lagi 15 minit. Lagi 20 minit. Mana ada? Lagi 20 minit macam. Lagi 20 minit. Lagi 15 minit lagi. 15 minit lah saya cakap. 15 minit. Duit lah korang. Tak ada. Okay guys, 15 minit lagi. 15 minit lagi. Thank you Thank you. Tok Kadi. NA macam mana dah ingin main game tu? Apa dia? Main kan share. Asyik, dia nak tengok kita pilih kita terabat ah. Tak Saya syok satu tak korang first. pilih tu ya. Tak korang eye contact tu apa pihak. Tak eye contact sekali. Mana kan? Ada. Itu kata TikTok. Sharing dia cakap. Ni. Okay guys, Minit stay tune tau dekat konten 15 Sherina. minit lagi. Yes. Korang kena tengok konten ni sebab konten ni memang out of box. Ya. Memang Minta pernah betul-betul kacip. tengok. Minta pernah tengok share macam ni tau apa yang kan share. Saya rasa kalau korang tengok pun korang akan terkejut tengok share macam tu. Dia panjat, dia nak panjat pokok lah. Ya. Macam-macam lah. Kita saya rasa diri tu bukan share pula. Share lah. Tapi suka share macam tu. Ya ke? Taklah share macam mana pun suka je tapi yang tu share yang baru. Bukan. Ini baru tahu pasal share. Sebenarnya share bukan penting. Share pendiam je. Bukan pemalu. Ya, share pendiam je. Bukan pemalu. Ya. Betul ke guys? Betul. Share pendiam. Bukan pemalu. Share malu tak? Ada benda yang comel. Sebab apa? Share dah selesa. Buat aja dah selesa. So korang Okay, tengok dia konten ni. Korang nanti Anu? Ini paling suka apa? Nanti baca DM saya ya. Okay. Sorry lah guys, mana-mana fans yang ada dia share tak baca sebab share busy. Itu masuk vlog. Share busy bercakap dengan editor share, review ni, share busy. Ada benda-benda lain lagi ni kejap lagi pukul 4 pun share ada kerja. Buat satu benda comel lagi. Okay tak tu nanti hari ni Kita pun harus balas. yang nanti tu ni cakap tadi. Cakap apa? Sekarang kau telefon buat esok kan? Ini cakap pasal apa tadi? Ihin tengok tu, Ihin lupa. Siapa marah Ihin? Tak marah Syed, saya marah Ihin. Dia lupa weh. Apa? Pasal apa tadi? Yang kita cakap dekat situ tu. Jadi tak? Dia cakap apa? Takkan saya nak cakap dalam live. Bawa balik terus. Pasal apa? Siapa cakap? Beritahu. Kita nak tahu benda apa? Bawa kereta tu lagi. Syed, kita buat awak ni? Tak. Ha? Pasal apa? Nak tengok bunga. Bunga apa? Dia tahu aktiviti apa ni. Bunga. Sekejap, tutup. Ini dan baru kita tahu. Mak, ya. Buat premiere ya. Konten ni first time share buat premiere tau. Sepanjang share post konten. Ni first time. Siapa tu? Ihin suruh. Mana dia suruh? Tak guys, sebab tadi Ihin dia tunjuk share ada DM dari fans. Mungkin share pun terlepas pandang. Mungkin orang ada chat share juga. So share ini first content share premiere. Share harap korang dapat support dan tengok premiere tu ramai-ramai. Okay, nanti kita sembang-sembang dekat dalam live chat. Betul, korang tengok share bawa basikal dalam konten ni, korang memang awesome lah sebab tak pernah tengok ada orang bawa basikal yang berani macam ni. Saya nak beritahu apa pasal tadi, tak tahu. Cakap, ambil dengar. Pasal
Mana ada rasa kau ya. Tak tahu tanya. Peja kau. Asal yang kita nak pergi antara hari ni atau esok tu. Hari ni tak esok. Gimana? Rusak. Hah? Jangan beritahu dekat dia. Kan dia dah cakap. Share bagi tahu. Sekejap. Endo. Endo sekejap. Sekejap. Bunyi, ada apa? Kenapa share bagi tahu? Sekejap, Endo. Sekejap. Pause dulu. Pause dulu. Okay guys, Okay. 10 minit lagi guys. Ni. Sorry guys. Sorry tak ada apa tadi. Jangan cakap apa lagi. Jangan beritahu kata kita nak pergi rusak. Nanti. Ini. Lagi ada jambu macam tu. Tak cakap kita kata pasal tadi tu. Aish. Masa kita nak pergi esok ke hari ni? Gimana hari ni? Cakap dah diam. So korang lagi 10 minit lebih kurang lagi. Kita content to share. Sorry ya, minta maaf. Dia dah terspill tadi tau. Jadi, Saya tak faham. korang nak tengok tak kalau kita orang cover lagu? Kalau so kita akan cover lagu. Betul tak? Ya. Kalau ramai request kita akan buat betul. Okay. Yes, betul. Kalau ramai nak. Saya happy tak? Kenapa saya happy? Saya happy. Guys, 10 minit lagi. Cepat korang tak sabar lagi. Okay. Sebelum tu korang boleh pergi YT Share dulu. Korang subscribe dulu. Sementara menunggu premier content to share yang pertama dekat Share punya YT. Betul. Okay. Nanti kalau dah post korang, syarat korang dapat support. Ramai-ramai kita share, ramai-ramai kita edit. Nanti Share dan Ihin akan repost balik. Boleh. Okay. Untuk pengetahuan share, konten pertama kita lebih pada 100 orang edit. 100 video kita dekat KNI apa semua tu. Ya, Share pun perasan juga banyak juga yang edit, yang support kita. Share happy tak? Happy? Happy sebab apa? Sebab ramai orang edit. Ihin, nanti baca DM saya, penting. Okay, nanti baca DM. Share tudung beli mana? Letak showcase boleh? Tudung share cantik lah. Dekat sini semua tudung baju cantik. Tu je. Share punya apa yang tak cantik? Cantik. Jadi share betul. Ini tak baca boleh. Tak nampak semua. Tak nampak ke? Tak nampak. Lepas tu Share nak cakap apa? Okay guys, sikit lagi guys. Okay, korang cepat stay tune tau. Lagi 8 minit lagi. Lagi 8 minit. 9 minit lagi. 321. Oh ya ya. Share je kat 8 Saja minit. kan nak tengok tadi? Share je kat sana je tu. Kalau korang nak tengok share main lagu dia. Video Korang pastikan komen banyak tahu dekat konten share ni. Share harap dapat sambutan tu kan, insyaAllah. In dapat untuk konten ni, share message In kata suruh datang daripada KL. Kata In datang sekarang jom kita pergi shoot. In tengok share punya semangat tu macam bagus lah share dia semangat tau dia nak ni. And then dia apa yang cakap sharingnya awal tu nak buat macam short film ala-ala In, betul tak? Share bagus lah In suka share bereffort macam tu. Sebab waktu konten ni sumpah dia tak tipu, share hampir-hampir macam nak pitam. Ya, nak pitam. Kalau korang tengok part last tu, share dia macam nak pitam. In tak pernah tengok share macam tak pernah kena arah macam tu. Kau pergi ambil kereta sah. Dia cakap macam tu. Ambil kereta. Dia cakap sebab dia penat Tapi sangat tu. sumpah time tu Share betul-betul macam nak pitam yang sampai Sakit share. sampai mata Share dah nak gelap Ihin. Sebab gigi Share sakit sangat. Dia sampai pergi kepala. Dia masuk dekat urat-urat tu. Dia Sakit share. sampai Share suruh Ihin ambil kereta Ihin. Share tak tahan. dia Dia cakap terpaksa, Share, dia ambil- terpaksa duduk dekat luar tu Lepas tu dia ambil kereta. Dia tolong. Dah tu lari lah. Lari. Share ada orang tanya kita, kalau kita kat kereta selalu naik kereta ke apa, kita selalu cakap apa? Apa yang selalu tanya Share? Dia Ihin Sultan Share. Share okey tak? Kenapa yang tanya cakap? Sebab Ihin tak tahu Share macam mana. Ihin tak tahu Share punya mood tu sekarang okey ke tidak. Ikut keadaan tu.
Sekarang kalau naik kereta, saya rasa ia akan tanya tak? Ikut. Kenapa? Tak tanya dah. Kenapa? Okay, saya tengok nanti. Ni tanya. Sebab, oh, so saya tak suka yang tanya. Ada. Saya okey ke tak yang tanya tu? Okey je. Dah cuci ke kita Nampak? ni? Dia tanya, okey tak? Yang tanya, Syir okey tak? Tanya tu, okey je. Okey je. Tak tahu, saya tak suka jenis macam mana. Saya tak suka orang nampak saya tengah tak okey. Biarpun saya tak okey kan. Tapi saya cuba untuk okey. Ing kat raja tu Syir- macam mana tu? Ha? Ing, kalau kat raja tu, Ing marah Syir. Yang annoying. Ini dia jenis borak kacik. Dia nak bawa mood kot. Okey, saya dapat korang lagi 7 minit lagi. 7 minit lagi guys. Stay tune. Ya. Stay tune. Kenapa content share extend? Bukan sebab tadi kita orang masuk office lewat pukul 12. So nak post pukul 2 tu tak sempat sebab kita orang nak kena live dulu untuk update dekat semua viewers. So korang support tau, komen banyak tau. And then edit banyak, and then tag kita orang. Ya, Okay. betul. Sebab yang rasa jarang tengok Syir shoot content yang macam ni tau. Sampai nak pensan apa semua ni. Ya, ni saya rasa kali ke berapa ya? Bukan tak banyak kali pun, ni kali kedua. Sebelum ni kan siapa? Masa dengan Daus. Yang masa saya sakit lama tu. Sekarang Syir dengan Hin tau. Syir sebut nama orang lain. Bukan Hin! Hin yang tanya! Oi! Dia yang tanya, dia yang ni. Okay guys. Guys, 5 minit lagi. Saya harap korang dapat support lah untuk konten pertama share dekat Syir punya YT ni. Sebab kalau kita tengok dekat YT Ihin, Saya nampak Ihin macam tu. dia yang buat share. Syir buat dah dia balik. Kenapa saya cakap Ihin macam tu? Dia buat share. Dia tak okey ke Hin? Semua partner dengan Ihin semua tak okey. See? Semua ada problem. Cakap. Apa problemnya? Rupanya Ihin. Minta maaf. Depan ni tak tanya dah. Kalau Syir tak cakap apa yang tak tanya dah. Ada lagi ni kurang je lah. Rina ke? Hin, cover muka Hin. Nanti orang masuk thread. Hin buat muka. Ada penampakan belakang tu. Sumpah lah. Mana? Kalau korang lagi Yumin lagi minta Cepat, maaf, guys. sorry tau. Kenapa dia ni? Saya marah Hin tu. Ha? Saya marah tu. Dia tak? Syir. Sekejap. Nanti ni sekejap nak cakap. Sekejap, tak apa. Jadi ada spray. Syir berbau. Tak ada. Okey. Tak Saya pakai perfume Tak ni tadi. bau kuat sangat. Tahu tak saya pakai perfume mahal tau. Ya. Share combine. Ada 2 perfume mahal. Saya pakai spray. Tak bau ke lah. Berbau je. So korang sebab lagi berapa minit lagi? Hey. Gurau je. Lagi berapa minit? Lagi 4 minit. Lagi 4 minit lebih kurang. Saya harap konten ni dapat sambutan macam mana konten dekat Ihin punya. Sebab kita dah all out dah jadi. Ya. Kita dah cuba. Kalau korang nampak dekat konten ambil pun semalam kan. Saya harap Happy gila, kita kita- boleh momentum benda ni. Banyak screenshot lah komen-komen. Ya. Korang lagi 3 minit lagi. 3 minit lagi guys. Konten 3.5 ke. Ya betul. Share buat premier untuk kali pertama. Ni konten pertama yang Share buat premier. Saya baca. Share nampak best and selamat gila dengan Ihin. Saya rasa benda tu ke? Saya rasa benda tu. Ya. You want to go back? Okay. Kita dah baik dah. Saya okay? Share okey je. Share dah berbaik dengan dia. Saya dah bercakap dengan dia tadi. Bukan, selalu pergi mana dia diam je. Kita dia okey ke tak pasal dia cakap. Dia tak selesa kot. Kalau dia selesa dia bising je. Maafkan tu. Stop it. Serabut lah aku. Siapa yang karaoke tu? Macam suara Amri. Macam seorang.
Dia kata, Lagi syukur. guys, 2 minit lagi. Mana dah Ihin? Dia mengharapkan Shin pujuk je lah tu. Panggil dia orang duduk. Ihin! I should. Ihin! Duduk sini lah. Ada orang pujuk. Sharina? Ya. Pujuk nampak. 2 minit. Lagi 2 minit lagi korang cepat stay tune. Stay tune, okay Tahu tak guys. tadi dia set primer dia buat 3.5 AM tau. Nak panggil, macam nak panggil siapa tengok. Masih rushing tadi. Macam kenapa ni? First time Macam nak kalau berhenti in ni. check, kalau in check tu. 3:30 Memang kita pagi. nak sampai pagi ke? Kita sampai pagi. Lagi tak lah. Hei. Sila siapa? Nanti pergi check gigi. Tahu tak hari ni baru Syar nak cek gigi yang sakit tu. Dia pergi dekat KL lah. Sebab klinik Syar dekat situ. Syar rasa Syar ada masalah ni. Saraf-saraf gigi. Dekat atas yang sakit. Hari ni belum nyanyi tak? Boleh tak? Nyanyi kan? Suara okey. Nyanyi kat mana? Dekat boleh kan? Boleh? Sebab korang lagi 1 minit lagi. Okey guys, 1 minit lagi. Syar nak end tadi. Ya. 1.9 kat dalam ni. Nanti Korang terus serbu Syar punya wifi tau. Syar buat premier. Okay, nanti pergi dekat story buat tag semua kita orang semua. Okay. Letak link apa semua tu. Okay. Baju beli mana? Syar beli Baju ni beli dekat tadi. Syar punya Syar ni, punya dia beli dekat Dekat yang ni. Ni Aiman. Okay, apa? Nak. Syar dah dapat surprise. 3.5 ya. Ya, ya. Siapa korang? 10 9 8 7 5. Lepas 7 6. Okay, tak apa ya. Nak scan ni tadi juga. Sorry, Syar saja je tu nak prank. Sudah pergi. Syar dah pandai prank dah tau. Jom. Okay guys, dah premier dah. Share end dulu. Korang pergi tengok ramai-ramai. Okay? Kita borak dekat live chat. Wow, Wah, weh, ada wah, lagu. thank you. Tapi Ada lagu. give ke? Oh. Thank Okay you. guys, pergi tengok cepat share punya YT sekarang. Okay? Cepat korang. Pergi support sekarang. Bye bye. Nanti share kat tulis semua. Okay. Bye guys. Bye. Assalamualaikum. Kena cakap lepas ni set premium. Kena cakap. Eh!